Hari ni pegawai Jumaat. Sekarang pukul 3 dah siap-siap dari hotel. Lepas tu pukul 4 lebih ni kita nak menuju ke Masjidil Haram. Dia tengah baca doa untuk kawan-kawan ni satu kelas tu. Okay, Alhamdulillah kami baru selesai solat subuh. Ada bacaan surah Sejadah dengan surah Ihsan. Dan tadi dapat sempat sikit bacaan daripada kiriman daripada kawan-kawan. Nak sarapan kat sini? Makan dekat mall sarapan. Ni baru 2 set. Ni dah RM90. Dia lagi nasi pula. Sarapan kunafa crispio. Kita buka. Makan apa ni? Kentang belaka. Boleh makan ni? Kalau dapat adik lelaki dan adik perempuan, Allah. So, aku tak nak adik perempuan. Ya Allah. Aku tak nak perangai macam dia lagi. Ya Allah, semoga aku dapat adik perempuan. Sekarang kita nak solat Jumaat dan sekarang tunggu lift. Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا معاشر المؤمنين اتقوا الله وأخلصوا له نياتكم تفلحوا والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا واجتهدوا في الأعمال Untuk mencari karakter macam ni. Nak cari karakter sini. Yang paling penting dapat Ronaldo lah. Kalau dapat Ronaldo. Plus. Dia apa? Masuk rumah. Apa ke? Nampak sendiri. RM70. Allah. أشهد أن محمدا Sekarang kami iktikaf baru lepas salam iktikaf sampai lepas salam maghrib. Nanti isyak dengar ceramah di tingkat 1 bahasa India. दूसरे बाजी की बात होती है सीधा रास्ता यकीनन अल्लाह की शरह में किसी बुजुर्गों ने क्या कहा Apa? Solat apa? Solat subuh. Solat subuh. Okey, tu kiblat. Sekarang ni nak buat umrah, nak Umrah. buat tawaf. Tawaf sunat je. Nak buat pun tak apa. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tapi Wafa buat sebab apa ni? Nak dapat pahala. Oh, alhamdulillah. Tadi macam nak dapat RM50. Nak dapat RM50 dengan nak dapat pahala. Okey, good.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah dah kita dah siap tawaf. Lepas ni nak pergi makan pula. Oh, tak bawa baju intim? Tak apa, jangan risau. Intim ada kat sini. Satu kilo lah. 1 kilo? Ya. Ambil 5 kilo lah, 5 kilo satu bungkus. Nak lah. Saya tak ada Satu bungkus 5 kilo murah. Tak ada kawan. Kamu kan apa-apa lagi ambil kasih diskon insyaAllah, okey? Tak apa, boleh potong. Tak apa, yang penting bahu dia tu. Bukan potong, lipat ya jahitan. Ha, jahit lipat. Boleh? Ya, hari ni hari ketiga. Tadi baru lepas pergi takiah dan ada ke hotel. Sekarang baru lepas habis solat asar dan nak makan tengah hari pula. Dua lewat sikit. Kalau makan sarapan dah kenyang. Ni tak minum. Bukan tak apa. Basuh tangan siap-siap. Sebab kedai Indon tu tak ada ni kan. Basuh tangan kan. Sejuk. Makan ayam penyet. Sup dia sedap. Okey, tak ada makan. Ada sambal. Ada sambal. Asim, masih kenapa benda sudut? Assalamualaikum, sekarang nak solat maghrib. Sama dengan sebelah sana. Ini biasa lah. Dengan telur dia, omelet dia. Jom, Mama. Jom. Sekarang kita nak pergi ziarah kat luar pada hari terakhir di Mekah. Kenapa tak Nabi pun dia main sorok-sorok? Bukan main sorok-sorok lah. Nabi berhijrah. Waktu tu kena ada orang nak kejar, nak bunuh Nabi. Kita dah berada di Jabal Sur, iaitu tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi waktu peristiwa hijrah. Itu apa namanya? Jabal Sur. Ni rumah Syekh Rahman Sudais. Masya Allah. Sekejap pula. Ini nama dia Jabal Rahmah. Tempat Jabal Nur. bukan, ni Jabal Rahmah. Jabal Nur nanti kita pergi. Jabal Rahmah ni tempat Nabi Adam dan Hawa bertemu selepas terpisah dari syurga. Diturunkan dari syurga sampai kat dunia. Dia jumpa kat sini. Okay, ni Masjid Nimrah. Hanya dibuka setahun sekali ketika wukuf di Arafah, untuk khutbah Arafah saja. Masjid ni hanya dibuka setahun sekali untuk 2 waktu saja, Asar dengan Maghrib.
Stesen Mina. Gua Hira terletak di Jabal Nur. Orang atas sekali. Manusia semua atas tu. Tu orang atas tu semua. Tinggal. Bye bye. Bye bye. Jumpa di next one. Jumpa lagi Baitullah. InsyaAllah.